Saya pun boleh pergi report. Ya, ada Apa macam kita budak kecil kan? Kadang-kadang dalam hidup berjiran ni benda kecil pun boleh jadi besar kalau tak kena cara, dan itu yang jadi dalam kisah ni. Cerita bermula bila ada jiran India baru pindah selang 2 rumah saja dari rumah penduduk di situ. Baru pindah tak sampai berapa minggu, tiba-tiba dah pacak satu kuil kecil depan rumah. Bukan tepi rumah, bukan belakang rumah, tapi depan. Memang siapa pun akan pelik. Jadi sebagai jiran yang normal, dia pun call owner rumah tu untuk tanya apa hal. Owner pun terkejut, dia terus call tenant baru tu. Jawapan tenant pula lain macam. Dia kata itu kuil bukan saya bikin. Bila owner sendiri dah kata boleh buang sebab tak ada siapa mengaku, kita pun buanglah. Benda pun nampak selesai. Tapi semalam bila balik dari dinner, lain pula yang jadi. Nampak ramai-ramai datang selang anti Cina sebelah rumah. Diorang marah sebab kata anti tu kuat komplain. Diorang pun dengar dah tak boleh tahan sebab simple je. Kalau orang komplain mesti ada sebab, bukan suka-suka cari gaduh. Lepas tu timbul pula soalan, siapa buang kuil tu? Dia bagi tahu terus terang, saya buang. Owner dah green light, tak ada siapa mengaku. Masa tu barulah diorang kantoi. Nak cakap apa pun tak boleh. Tapi yang peliknya datang minta maaf pun tidak. Muka selamba sambil hisap rokok. Kawan, come on lah. Lu baru pindah, bagi salam lah dulu sama jiran-jiran. Hormat tempat orang. Apa-apa pun minta izin dulu. Kita bukan marah kaum India. Kita pun ramai kawan India yang baik-baik. Hormat adat, hormat jiran. Tak pernah buat hal. Tapi perannya pelik macam ni nanti satu komuniti kena nama. Itu yang kita tak nak. Kita cuma nak renungan bersama. Kalau kita duduk kawasan orang, hormat dulu, tanya dulu, jangan main pacak benda depan rumah orang tanpa satu perkataan pun. Dan paling penting, jangan buat jiran sebelah jadi mangsa. Anti Cina tu tak salah apa, dia cuma luah rasa sebab benda pelik berlaku depan rumah dia. Kalau benda tu tak jelas siapa punya, memanglah orang risau. Kesimpulannya masalah ini bukan pasal kuil, bukan pasal kaum, tapi pasal sikap. Kalau tak ada komunikasi, tak ada adab, memang kecoh. Jadi kalau pindah rumah baru, salam dulu, senyum dulu, bagi tahu apa yang nak dibuat. Simple je, benda boleh bincang. Tak perlu drama ramai-ramai. Di terus pacak. Yalah, abang mesti boleh tanya, Mak. Betul tak? Ini bukan tempat abang punya, Abang. Bukan sampai tempat, bukan punya tempat juga. Ya. Betul. Hari tu pun kita kasih bersih. Hari tu kita kasih bersih. You panggil orang majlis bersih tau. Mana majlis bersih? Orang hari tu kita bayar RM40 lah. Kasih potong rumput. Ini udah mesti எடுத்துடா. காவாங்க நம்மளும் பிரேம் செட் பின்னால பின்ன பிரேம். என்னடா? majlis suka dulu. Hello. Hello guys. You punya tenant sekarang, dia punya tenant sekarang sudah marah. Itu hari saya tanya sama you, itu kuih tanpa tanam. You sudah call itu owner rumah kan, itu apa, itu tenant, dia kata bukan dia tanam kan, bukan dia letak situ. Sekarang dia marah, dia kata dia marah. Siapa suruh buat kat itu kuih. Macam mana bos? Mau report polis kah? Pergi report lah bang. Pergi report lah bang. Saya pun boleh pergi report. Ya ada apa macam kita budak kecil kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 8 orang sini. Apa yang 8 orang ada semua mau gaduh sama you kan? Macam mana? You apa kita budak kecil kan bang? Rumah orang masuk sini pergi report lah bang. Itu toko ngakak apa bikin bang? Apa? Tak ada, ini owner. Ya, dia ada, sorry dia ada call sama saya. Saya tak tahu, dia cakap semua dia. Saya tak tanya dia kata. Bang, abang cakap abang punya rumah depan tengoklah macam hutan. Sorry saya kasih keluar uang, saya kasih bersih di tempat. Kata sama dia. Apa lu orang mau komplain? Cakap sama dia. Bukan lu orang yang cakap sama dia dulu. Halo. Ya. Oh, orang mau lihat. Majlis itu juga. மஜ்லிஸோட தானே இது வரைக்கும் தான் நம்மளோட இது இதெல்லாமே மஜ்லிஸோட நம்மளும் ஒரு பொலி முடித்து எடுத்துக்கோங்க யாரும் எடுக்க மாட்டேங்க bukan dari belakang ya orang kita orang sini belakang sini நீனே எடு அவ எடுக்கிற மாதிரி எடு அவளை சேர்த்து எடு நம்ம காஜன் மலையில போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க
dia ini pun ada video juga. Saya tanya juga itu betul memang kalau orang ambil mana orang itu ya. Suka-suka orang punya tepung dia ambil. Mana boleh? Karena saya tanya sama dia cakap mau bikin report. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.